Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, depan ni ada satu folding bike daripada Pro Action. Okey, jadi hari ni saya akan pasang carrier belakang ataupun biasa orang panggil rack lah, macam-macam lah. Okey, jadi benda ni hari ni senang cerita tertunjuk. Okey, 29 alloy MTB adjustable bicycle rear carrier rack, luggage carrier bag, cargo rack, macam-macam lah. Okey, jadi benda ni saya beli dengan harga sedemikian lah, RM31 lah, lebih kurang. Okey, tanpa buang masa, saya akan unboxing barang yang saya dapat ni dan saya akan kongsikan cara pemasangan kepada anda yang belum tahulah. Okey, kepada yang dah tahu, dah ada pengalaman, boleh kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Okey, tanpa buang masa, saya akan buka dulu bungkusan ni dan tunjukkan barang yang saya dapat setelah saya buat barang. Okey, ini bungkusan dia. Di dalam bungkusan ni ada carrier dan juga ada satu ini tongkat saya beli secara berasingan. Okey, jadi kita tengok yang ni dulu. Okey. Okey, yang kita akan tengok, okey. Anda bayar lebih kurang RM31 ataupun bawah, biasanya dalam Shopee ataupun mana-mana dia bawah 40 lah, bawah RM40. Ini kan barang akan dapat lah. Pertama sekali ni, okey, ni panjang dan dia boleh adjust ni. Dia boleh adjust ni. Kita buka allen key ni, kita nak depan ke nak belakang boleh adjust. Okey, memang ringan je, dia alloy. Okey, dengar. Dia alloy, material alloy, memang ringan. Okey, berikutnya kita tengok ni, dia bagi dia bagi tiang. Okey, ni dia bagi tiang ni nanti kita sambung lah kat sini. Sambung kat sini ke, lebih kurang macam tu, dan terus ke body lah. Nanti saya akan buat pemasangan lah. Okey, dan dalam buku saya yang berikutnya, okey, adalah benda gadget-gadget dia. Okey, ni ada getah, ada reflektor, dan juga adalah dia punya gadget-gadget seperti skru, getah, allen key dan sebagainya lah. Ni dia punya gadget-gadget dia. Okey, tanpa buang masa, jom saya nak pasang lah. Saya pun tak sabar dah. Saya beli benda ni sebenarnya saya nak bawa anak saya lah naik basikal. Macam tu. So, jom. Okey, yang pertama sekali kena longgarkan yang ni dulu. Ni kena longgarkan yang ni dulu. Nak bagi mudah. Tak boleh longgarkan sikit. Tapi dia tak boleh lipat dia kena longgar sikit barulah dia boleh keluar macam ni. Macam ni. Okey, kita letak kat sini. Okey, jadi step yang pertama kena ikat kat sini. Ikat kat sini. Dan biarkan dia macam ni.
Okey. Okey, ni step yang pertama. Ini mana masuk macam ni. Okey, guna je Allen key yang dia bagi. Ni Allen key yang dia bagi. Okey. Okey, so korang longgarkan yang ni. Longgarkan yang ni. Dan masukkan kat sini. Longgarkan. Masukkan kat bawah ni. Jadikan dia macam ni. Nampak tak? Jadikan dia macam ni. So, tak payah ketatkan lagi. Okey, kemudian ambil skru ni. Okey, ambil skru yang bersesuaian. Okey, contohnya ni kan. Okey, contohnya ni. Okey, ni. Dan okey, pilih nak letak kat mana. Kalau saya macam ni. Oh. Okey. Ni. Okey, kita letak washer, Okey, kita ketak yang ni. Macam ni. Okey, macam tu. So, yang kat bawah tu. Okey, sekarang saya akan pasang yang kat bawah ni. Okey, yang kat bawah ni. Okey, yang kat bawah ni kan, kena lapik getah macam ni. Dia ada bagi getah. Okey, tengok getah yang mana sesuai kan. Okey, so ni nak buka dulu. Okey, buka. Okey, masukkan getah kat sini. Okey, ni. Lebih kurang macam ni saya tak dia. Ni kan letak getah. Okey, ni. Okey, ni letak getah pasang macam ni Tapi dia buruk sikit sebab dia punya
skru ni panjang sangat. Ini saya tak ketatkan lagi. Okey, just nak tunjuk lah cara pasangnya macam mana kan. Macam ni. Okey, berikutnya kena pasang yang sebelah sana. Okey, sebelah sini pun sebelah ni dah siap. Dan sebelah sini pun dah siap pasang. Okey, sekarang dia ada satu lagi perkara ataupun benda yang perlu dipasang. Benda ni. Benda ni sebenarnya letak kat sini. Letak kat sini. Tapi yang ni bergantung kepada korang lah nak pasang ke tak kan. Tapi kalau saya tak pasang benda ni. Okey, sebab basikal saya dia tak boleh. Tak berapa nak sesuai sebab dia body macam ni. So kalau saya letak kat sini, ni letak kat sini, dia tak boleh. Dia akan sangkut pula dekat rantai belah sana, dekat sprocket tu ataupun keset dia. Okey, so saya buat setup macam ni je lah. Yang ni saya tak pasang lah. Kalau nak pasang boleh juga letak sini ke. Boleh je. Ada masalah. Kalau kat sini tak boleh. Dia memang kat sini. Sebab yang ni memang kalau ikut dalam iklan dia letak kat tengah. Tapi dalam kes saya tak boleh. Jadi so setup dia macam ni lah. Okey, berikutnya ni reflector light. Bolehlah letak dekat letak kat sini. Macam tu. So dia akan jadi macam ni. Tak ketat lagi ni nanti macam ni lah lebih kurang. Okey. So kepada korang yang ada MTB, ada folding bike ataupun lain-lainnya, boleh cuba pasang sebab dia nampak macam best juga berbanding yang murah sangat tu. So macam ni lah. Okey, macam ni. Tali, dalam kes tali ni saya tak pandai lagi nak ikat macam mana. So tak apalah, tali ni pandai-pandai korang lah macam mana kan. So okey, untuk setup carrier belakang ni basikal saya macam ni. So nampaklah tak kosong. Okey, kalau letak nanti saya nak beli maggat, letak maggat. So supaya basikal saya ni nampak penuh dan tak kosong. Okey, ni dari sini. Dan ni dari sini. Okey, cun lah. Cun, saya rasa memang okey lah. Memang basikal saya naik seri sikit. Okey. Ini sahajalah. Okey, untuk pemasangan carrier basikal ni. Okey, so kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum.